warahmatullahi wabarakatuh. Kami, Cadet Remaja Sekolah dari SMK Perak akan bentangkan ikatan dan sepulan. Pertama, ikatan manuk. Ambil tali, buat bentuk reben seperti ini, pusingkan dan cantumkan. Seterusnya masuk di dalam kayu dan ikat. Fungsi dia adalah untuk memulakan dan pengakhiran ikatan. Kegunaan dia untuk mengikat pada tiang bendera. Seterusnya, ikatan silang. Mula-mula, buat ikatan manuk. Ikat pada sebatang kayu, kemudian ambil lagi sebatang kayu, lilitkan sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian lilit pada atas, pada tengah-tengah tiang sebanyak 2 kali. Kemudian ikat pada bahagian bawah. Kegunaan fungsi dia untuk menyilai ikatan supaya kukuh dan tidak mudah bergerak. Kegunaan dia untuk rak meja, ampayan baju dengan rak kasut. Lilitan simpul. Letak tali pada belakang kayu, lilit 2 kali. Masuk ke tali dalam lubang, tarik 2 kali. Kegunaan untuk membuat lukisan kecemasan, fungsi ikat pada objek licin. Akhir sekali, ikatan balak. Mula-mula, silangkannya. Lepas itu, masukkan ke dalam sebanyak 3 kali. Lepas itu, tarik. Fungsi dia ikat pada objek silinder. Kegunaan dia untuk mengangkat atau mengheret objek yang berat. I just had to let you know you're